Hai, welcome back channel kemarin. Mantap. Okay. Yang kedua adalah tak ada cinta. Wah, tak ada cinta macam mana tu, geng? Kasih. 1, 2, 3. Aku cakap jangan nanti lah. Sebab apa? Mami, tolong dengar cakap aku. Ni bukan waktu yang sesuai untuk nama dia. Apa benar? Nak tak apa tu? Tengok. Apa hatinya? Aku buat semua ni bukan kepentingan dia aku. Mami, kan kau ambil aku? Kau mana yang tengok kau ambil dia semua sedih? Mami, aku minta maaf. Aku pun sakit. Ingat, sebuah harapan tak boleh dikasih lagi. Bro. Harapan macam ni lah. Tak ada cinta ni adalah cinta dia macam benda yang korang nak. Apa ni? Kita nak melampau seorang ni, tapi tiba-tiba ada seorang orang lain pula ada di belakang kita. Yang kan perempuan ni sayang sangat dekat babi. Tapi disebabkan hati dia disebabkan orang lain, dia terpaksa berbolah hati bersama lelaki lain sampai kena melamar di depan. Korang pernah rasa macam tu? Tak ada cinta. Korang pernah rasa tak yang macam ni? Saya tak pernah rasa lagi, tapi mungkin kawan-kawan ataupun orang lain yang pernah kena macam ni rasa ramai. Okay? Ni nanti. Siapa menangis sayang, go lawe. Kau faham sendiri lah, bila kita nak melamar dia tapi tiba-tiba orang lain yang dapat. Kita dah berusaha kerja keras dah. Ni masih rupuk lagi tu. Tapi semuanya lenyap apabila lelaki itu dah melamar dia sampai kali ini. Gitu dah, geng. Sakitnya teramat sakit. Korang faham sendiri lah cerita dia. Korang saya tengok sendiri macam mana? Korang boleh tengok juga. Mami, okey kan ni? Kita bodoh kita sebagai orang lelaki ya. Dan buat apa saja bagi orang yang kita sayang. Tapi lampu tak mau dihargai. Sudah dah Mami. Sudah gila ni sekarang. Aku baru dengan dia itu. Sakit mana aku tak pernah apa. Keluarga, kawan, cinta, khianat. Semua tu aku dah pernah apa. Minta aku diajak sangat tu. Walaupun apa pun keadaan. Kadang-kadang aku nak derita untuk berubah. Dalam sama-sama, aku syukur. Minta aku tetap apa. Kau dengar dah
ayah babi. Ni dia. Cukup menjaga. Semua tu kena pernah apa? Minta aku diajak sangat tu. Walaupun apa pun keadaan. Kadang-kadang aku nak terlintas juga juga. Dalam apa semua, aku cukup menjaga tetap buat. Walaupun dia dah putus asa sekalipun, tapi mental dia tak kuat untuk hadapi dugaan ni. Itulah cerita dia. Tak ada cinta. Nak ubah tak ada tak boleh tu. Dia dah jadi milik orang lain. Jadi semoga berbahagia. Sebab tu saya suka buat cerita macam ni. Contohlah satu ayat yang saya berjaya dah. Macam ni. Tahu ke depan macam mana hari dulu dan semua. Kalau ada masalah, jangan diam. Beritahu saya. Betul. Betul ni? Betul. Tapi nanti kalau awak ada masalah, boleh beritahu saya. Jangan timbang, okey? Okeylah. Saya nak pergi yang ni. Awak nak ayah? Ikutlah apa-apa. Tak kisah. Awak tunggu sini, Bami, tunggu. Rina nak apa lagi, Rina? Lagipun Rina dah ada berganti Bami ke? Bami, Rina minta maaf. Rina tak niat apa nak sakit hati Bami. Tapi ni semua pilihan Mak Rina. Rina masih sayang ke Bami. Kita hanya mampu merancang. Allah yang menentukan. Bila Rina, sambutlah yang datang. Ikhlaskan yang pergi. Agar ia berjuang. Lupakan yang menunggu. Gitulah. Lupakanlah orang itu walaupun dia dah milik kita sekarang. Itulah kan. Jadi walaupun dia bukan milik kita apa sekalipun, kita dah buat yang terbaik, insya-Allah. Dia dah buat yang terbaik apa semua, insya-Allah biarlah dia bahagia. Tak apalah, biar kita selesa dulu. InsyaAllah kita akan ada pengganti di luar sana. Dan insya-Allah juga kita ada pengganti yang ada dekat kita. Dan sampai kapan pun kita akan tahu apa maksud erti tak ada cinta yang sebenar. Okay? Ibu tak pandai sangat dalam babak ni. Ibu pandai sikit je. Orang yang kejauh dah kata, kalau ibu tak pandai babak ni, ibu tak pandai babak ni. Ibu nak belajar. Alright, itu saja cerita video kali ini. Jumpa dalam episod Salam Papa Antara Orang Channel Kemal Haris. Assalamualaikum. Nak kau Harry apa lagi? Kau boleh komen. Okay, bye.